Yang kedua, ada juga yang berpandangan Al-Mahdi itu adalah nama salah seorang khalifah Daulah ataupun Bani Abbasiyah. Kalau kita belajar tentang dinasti dan kerajaan Islam, selepas Sayyidina Ali itu ada dinasti Umayyah, ada dinasti Abbasiyah, ada dinasti Andalusia, ada dinasti yang panjang sampailah dinasti Utsmaniyah. Tapi dinasti yang kedua, Daulah Abbasiyah tu ada salah seorang khalifah dia dengan gelaran Al-Mahdi daripada kabilah Bani Abbas. Ada juga ulama yang berpendapat dan kata Al-Mahdi yang dimaksudkan tu, yang akan datang tu merujuk kepada salah seorang khalifah daripada dinasti Daulah Abbasiyah, dan perkara ni dah berlalu dan berakhir pun kalau merujuk kepada dia. Jadi kita terima pandangan dan pendapat tersebut dengan hati yang terbuka. Itu pendapat, itu pandangan. Ketua umat Islam sedunia ketika itu Imam Mahdi. Bila turun Nabi Isa, Imam Mahdi yadfa'ul khilafah, dia menyerahkan tampuk pemerintahan kepada Isa bin Maryam. Waktu itu sama ada di Syria ataupun di Palestin. Dua tempat khilafah. Jadi dia pun serah. Nabi Isa pun bawa tentera pula kali ni. Dia sendiri yang pimpin. Dia kata buka pintu ni, buka, ada Dajjal. Dajjal tengok Nabi Isa alaihissalam. Dajjal jadi tak boleh bernafas. Nabi kata sesungguhnya riha nafasihi, nafas yang dihirup oleh Isa apabila dihirup dan dihidu oleh orang kafir, maka matilah kafir tu. Yang Nabi sebut mati di sini ialah Yahudi dan orang-orang Kristian yang paling banyak menyusun kerosakan dan juga pengkhianatan kepada agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Bila buka pintu, Dajjal pun tengok dia berasa sesak, tak boleh dah, dia kenal Isa. Maka dia pun bawa tentera dia lari. Syria dengan Palestin dekat, sebelah menyebelah. Bawa lari sampai di satu kawasan yang bernama Babul Lud. Di situlah Dajjal dikepung, kemudian dibunuh oleh Isa dengan lembingnya yang tajam. Bunuh. Lepas bunuh dia, maka Nabi Isa pun bunuh yang lain pula. Yahudi lain yang menjadi pembantu dan tentera-tentera kanan tetap kepada Dajjal semenjak daripada Dajjal mula keluar di Asfahan dan Khurasan. Siapa bantu dia tuan-tuan? 70,000 Yahudi sahaja. Yang ni tentera paling kanan Yahudi. Mereka ni semua akan dibunuh. Mereka ni semua akan dibunuh, tidak tinggal seorang pun. Jadi bila dah kepung di situ apa semua dibunuh, waktu itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, penduduk bumi ini masing-masing membantu tentera Islam untuk membunuh keseluruhan Yahudi dan Nasrani. Kalau yang masuk Islam selamatlah. Ni yang bantu Dajjal ni. Sehingga ketika itu pokok dan batu-batu juga akan bercakap, wahai Muslim, mai di belakang aku ada Yahudi yang sedang menyorok, kecuali illal gharqad. Nabi kata kecuali pokok gharqad, innahu syajaratun yahudiyah, sesungguhnya ia adalah pokok Yahudi. Hanya satu pokok saja yang tidak bercakap bila Yahudi menyorok di belakang dia. Pokok tu nama pokok gharqad. Carilah internet, cuba tengok pohon gharqad yang ditanam di Israel. Nanti mai beritahu kat saya berapa juta batang yang mereka tanam. Dia tahu hadis ni, dia baca, dia percaya, tapi ego. Dia percaya, dia kaji Quran, dia tahu yang Quran sebut tu betul. Dia baca hadis Nabi, dia tahu yang Nabi sebut akan berlaku satu. Akhirnya mati kesemuanya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam akan, bila dia turun, dia mematahkan salib. Ini tanda dia. Habis salib ni dipatahkan. Di mana saja dia hantar pasukan tentera, patahkan salib di sini, patahkan salib di sini. Nak tunjuk bahawa yang salib itu palsu. Sesungguhnya Isa tidak mati, bahkan dia diangkat oleh Allah ke langit kedua. Bunuh ke semua babi. Ni Nabi sebut, membunuh babi. Yang ni kata para ulama nak bagi tahu, di dalam semua syariat babi diharamkan makan. Orang Kristian hari ni makan babi. Orang Yahudi tak makan kan sampai hari ni. Orang Yahudi lah. Babi sensitif kan. Dia babi dia tak ni. Orang Kristian di Eropah hari ni, tentang kalau pergi Eropah, kedai-kedai roti ke kedai apa ke, dia akan tak satu rak khas roti ke makanan yang ada daging apa semua, dia akan tulis sesuai untuk Yahudi. Maksudnya apa? Maksudnya tak ada daging
babi. Yahudi sampai hari ni dia memang tak makan. Lebih-lebih lagi di Israel memang dia tak makan. Orang Kristian dia makan. Dan sebagainya mendakwa bahawa agama dia membenarkan makan babi. Bila turun Nabi Isa, antara perkara pertama yang Nabi Isa buat berdasarkan hadis sahih, Nabi Isa akan membunuh babi. Kata para ulama, Nabi Isa nak beritahu, agama syariat aku dulu juga tidak membenarkan. Yang ketiga, Nabi Isa membatalkan jizyah. Yang keempat, Nabi Isa membatalkan zakat. Ulama tanya, jizyah apa ni? Jawapan dia, jizyah ketika itu ialah bayaran cukai seorang kafir zimmi yang duduk di dalam negara Islam. Setahun sekali dia kena bayar cukai ikut kemampuan dia. Setahun sekali, hak tu je. Sama ada 200, sama ada 100, sama ada ikut kemampuan dia. Bila Nabi Isa turun, cukai jizyah dihapuskan. Kenapa? Sebab tempat yang Nabi Isa tawan dan perintah kesemuanya Islam. Yahudi dan Nasrani dibunuh, yang lain kesemuanya masuk Islam. Yang lain baki-baki itu masuk Islam. Sebab tu jizyah dihapuskan. Yang keempat, zakat dihapuskan. Bila saya baca kekuatan ni, kemudian kita baca hadis, Nabi SAW sebut, pemuda ini adalah pemuda yang disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan keluar satu hari nanti daripada Madinah, kemudian dia melarikan diri ke Mekah. Daripada Mekah dia ke Madinah, daripada Madinah dia kembali ke Mekah. Pada malam perlantikan dia sebagai presiden umat Islam sedunia. Itu saya yang sebut. Saya terjemah untuk bagi kita mudah faham. Pada malam perlantikan dia, esok dia nak dilantik. Pada malam itu, satu hadis Nabi riwayat Sayyidina Ali, Al-Mahdi minna ahlal bait yuslihuhu Allahu fi lailah. Imam Mahdi ni daripada ahlul bait, keturunan Nabi. Allah prepare dia punya leadership dia dan juga hikmah dia, al-qiyadatu wal hikmah, dan juga ketajaman akal dia. Esok dia jadi pemimpin nombor 1 umat Islam, dan kemudian dia mula dibai'ah oleh orang Islam. Dan bila saya baca hadis-hadis Nabi SAW, Nabi bagi tahu Al-Imam Mahdi ini akan menyerang India, akan menyerang semenanjung Arab, akan menyerang Furs, Parsi, akan menyerang Konstantiniyah, dan setiap serangan itu mereka menang. Siapa menang? Imam Mahdi. Sila bayangkan kekuatan dan juga teknologi yang dimiliki oleh Barat. Mana-mana blok boleh baca dan boleh kaji kekuatan mereka. Tetapi Nabi dah bagi tahu, bila keluar cicit aku yang bernama Muhammad, Al-Mahdi ini, dia akan pimpin orang-orang Islam yang jujur dengan Allah. Bukan semua sertai beliau, hanya mereka-mereka yang jujur dan tinggi keikhlasan kepada Allah. Hanya mereka-mereka yang kuat imannya akan menyertai pasukan tentera ini. Sebab tu menang. Akhir sekali, kemuncak peperangan adalah di Armageddon, iaitulah peperangan di antara umat Islam yang bilangan mereka sangat sedikit. Mujahidin yang berbaki, yang berani sampai ke akhir sikit saja. Ke semua blok Barat akan bergabung. Komunis ke, Eropah ke, apa semua bergabung. Bergabung ketenteraan, bergabung kekuatan. Yang ini Rasul sebut dalam hadis Sahih Muslim, dalam bahasa Arab, Al-Malhamatul Kubra, perangan yang besar. Bahkan ia adalah perang yang paling besar dalam sejarah kemanusiaan. Bila mula perang tersebut, tahun ke-7 baru habis. Kemuncak peperangan itu, Imam Mahdi akan bimbing pasukan tentera terakhir untuk berlawan dengan musuh Barat, bergabung kesemuanya. Akhirnya semua perang-perang ni, bukan di Armageddon tu bukan 6 tahun, maksudnya daripada awal peperangan yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Ada pendapat di kalangan ulama sebut selama 6 tahun, tahun ke-7 berakhir, dan tahun ke-7 itulah munculnya Dajjal. Daripada perang pertama, perang kedua, perang ketiga, perang keempat, perang kelima, menang. Kemuncak peperangan adalah Al-Malhamatul Kubra di Armageddon. Setiap kali membaca hadis tentang kuatnya tentera Imam Mahdi, setiap kali itulah menambahkan iman saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hari ini kita tengok kekuatan tentera Barat sangat hebat, sangat canggih, sangat kaya, sangat ramai, tapi bila baca tentang Imam Mahdi yang Nabi sebut, lebih hebat lagi satu orang dengan kumpulan yang ramai di kalangan Imam Mahdi ini. Apabila mereka dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka saya nak bagi tahu kepada kita semua, bila Allah bantu, sebesar apapun musuh akan dikalahkan oleh bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kuat dengan Allah, kita kuat dengan bantuan Allah. Kita akan terus menjadi kuat apabila kita terus bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dengan duit ringgit mak ayah kita, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kecerdikan kita, tetapi dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir zaman nanti akan berulang peperangan itu.
kita akan bertempur dan menghadapi tentera bukan Islam. Bilangan kita ratusan kali ganda lebih kecil, tetapi kita akan menang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang sertai pasukan Imam Mahdi ketika itu kesemuanya orang beriman saja, aulia saja. Aulia saja. Seluar pendek tak boleh. Main takraw petang-petang seluar pendek, yang tu selamat malam, kirim salam. Hari-hari isap rokok buih lagi, yang tu selamat malam. Semayang tak cukup 5 waktu lagi, yang tu kirim salam. Dia mesti yang solid. Yang solid. Main game sampai tak semayang, lagi kirim salam. Boleh main game sampai lepas semayang Jumaat, main game. Takbir kuat. Kan, Allah Akbar. Saya pergi mana tu, anak remaja macam ni, orang muda ramai kan, takbir punya kuat. Subuh esok tak semayang. Takbir apa? Takbir kuat, selaras dengan ibadat. Tentera-tentera nak jadi penolong kepada Imam Mahdi tu dari mana? Tak banyak dia. Kan memang dia bercampur. Agak-agak mari daripada mana? Afghanistan ke, Pakistan ke, ISIS ke, Iran ke, Iraq ke, mari pada. Yang sekarang ni orang duk tengah tiung dia. Tempat ni orang duk tengah ceroboh. Tempat ni orang duk tengah intai-intai. Tempat ni orang duk tengah usah-usah. Agak-agak mana? Syria. Syria. Ada pendapat lain? Turki. Lagi Turki tu dekat ada dengan Syria tu. Arab sama tu. Okey. Perlu dia tengok pada rukun setiap Kaabah. Semua akan jadi tempat kakaran dan tempat fitnah paling besar. Kita ada rukun Iraqi, rukun Yamani, rukun Syami, rukun Hajar Aswad. Rukun Iraqi mengarah ke Iraq, kita tak tahu apa jadi pada Iraq. Kita tak tahu apa jadi pada Iraq. Dia jadi fitnah, hancur lebih. Rukun Syami, Syam sekarang, Syria, bergolak, tak berhenti, perang, timbul IC macam-macam. Rukun Yamani, Syiah Houthi, orang duk serang, macam-macam. Cuba cari mana arah Hajar Aswad. Saya tak mau jawab di sini malam ni, anda cari. Ada tak arah tu duduk ke mana? Saya malah tak jawab. Anda carilah. Dan ni orang duk usah, orang duk terang, orang duk apa, insya-Allah masih boleh bertahan. Carilah dalam Google ke dalam phone nak guna trajektor ke apa, duduk mana ustaz nak cakap rukun Hajar Aswad. Patut jangan pula nanti jawapan dia, tak saya dah jumpa dah. Betul-betul depan tangga rumah saya. Tak, tu mengarutlah. Lah kali betul-betul depan tangga rumah saya. Itu saya tidak pakai lah.